Pantang selisih dengan kawan-kawan dekat sekolah sesama, anak kita senang kena sesama. Dan yang paling teruk, senang pula sampai jadi kelelah, sampai kena nap dekat klinik. Jadi itulah pengalaman saya dalam video ni. Saya nak kongsi pada anda macam mana saya atasi masalah anak saya yang rendah imun, senang sangat sesama batuk demam, kepada jarang-jarang susah sangat nak jadi sesama. Kena tengok video ni sampai habis. Saya Min Kamarudin daripada channel Ultimate Vitamin. Dalam channel ni saya berkongsi tentang pengalaman saya macam mana menaikkan imun anak-anak saya daripada rendah imun kepada kuat imun. Jadi kalau anda pertama kali tengok video ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen. Saya dah subscribe. Okey, baik. Ini dilema ramai orang lah. Dan kebiasaannya saya sendiri ada 7 orang anak kan. Kalau pergi klinik kan, memang penuh betul dengan budak-budak yang batuk sesema dan demam. Jadi anak saya dulu teruk macam tu juga. Klinik ni dah jadi macam rumah nombor 2 dia. Sampai doktor dah tahu dah, kalau muka ni masuk klinik, terus pergi belakang, bilik nombor 2 dah ada dah tempat dia, dah tahu dah. Jadi bila dah bertahun-tahun dan penat kan, kita penat lah sebagai mak ayah. So, saya nak bagi tahu apa yang saya bagi dekat anak saya. Okay, so nak dapatkan produk ni, yang penting teknik pengambilan yang berkesan. Sebab bila ambil kan, kita nak tahu apa kesan dia, macam mana, berapa lama nak ambil. Kan? So, jadi boleh dapatkan daripada kami di Ultimate Vitamin. Saya dengan wife saya akan bantu untuk coach anda untuk naikkan imun anak. Jadi, yang pertama yang kami bagi ialah kami bagi selalu amalkan Omega 3. Omega 3 ni senang nak ambil. Walaupun bayi pun senang nak ambil. Kita adalah teknik cara nak bagi dia kan. Yang penting kanak-kanak yang sekolah rendah senang nak ambil, dewasa pun senang lah. Jadi omega 3 ni mesti daripada minyak ikan sebab dia akan bagi EPA dan DHA yang terus boleh diserap oleh tubuh. Kalau daripada sumber tumbuhan, dia dalam bentuk ALA dan dia kena tukar dulu. Tubuh kita kena tukar dulu. So dia bagus untuk otak kan. Yang penting sekali bagus untuk anti radang. Anti radang, hidung radang jadi sesama. Dada peparu radang jadi lelah. Kan, tekak radang jadi tonsil, jadi batuk. So amal omega 3 ni dia bantu kuatkan sel. So bila kita amal, bila anak-anak kita amal, jadi tak senang radang. Kalau dah kena pun amal cepat dia selesai. Kalau kahak-kahak pun senang cair. Senang cair. Kalau bayi tu kan dia berak lah, keluar kahak berak ataupun dia muntah. Baguslah muntah keluarkan kahak tu. Okay, jadi pertama omega 3, yang kedua anda boleh amalkan GLA. GLA ni sejenis daripada minyak borage dan dia bagus untuk tonsil. Kalau anak ni senang kena tonsil, amalkan GLA. Dia ada omega 6 dalam dia. Dia ada, tak silap saya, ada vitamin E sikit dalam dia. Dia bantu untuk cepatkan selesai masalah tonsil. Tonsil anak saya yang sulung. Yang sulung tu selalu kena tonsil. Dan bila alhamdulillah dah aman sampai ke besar, dia memang payah betul nak kena. Okey, dan yang ketiga, anda kalau anak yang boleh telan tablet lah, maksudnya yang boleh telan tablet mungkin darjah 2, 3 kan, 4 kan, boleh amal vitamin C. Sebab vitamin C tu adalah bahan utama untuk hasilkan antibody anak-anak kita. Amalkan vitamin C. Sebab vitamin C pun dia rasa pun masam-masam sikit. Ada setengah anak yang boleh ambil, ada setengah anak yang tak boleh ambil. So jadi penting amalkan vitamin C, dan vitamin C yang mana boleh, yang ada teknologi sustain release. Sebab kebanyakan vitamin C diserap 100-200 mg, baki itu akan dibuang. Jadi mahal air kencing kita. So dapatkan vitamin C yang boleh diserap sepenuhnya. Itu yang ketiga. Yang keempat kita panggil interferon. Interferon ni istimewa dia, anda kena faham mekanisme macam mana dia bantu untuk elak serangan virus yang jadi kena sesama ni. Bila kita anak kita amal interferon, dia dalam bentuk serbuk dan dia manis, dan budak-budak memang sukalah. Tak kira budak-budak, baby pun suka benda ni. Jadi bila kita amal benda tu, dia akan meningkatkan sistem penggera. Sistem penggera, antibody kita bila virus masuk, sistem penggera tu dia cepat bertindak dan dia aktifkan antibody dalam tubuh kita. Jadi tak sempat dia masuk jadi teruk kan, tapi maksud sistem pertahanan kita dah combat, maksudnya dah bertempur dengan di awal-awal dah. Dah bertempur dah awal-awal. Jadi tak jadi teruk. Tak sempat jadi teruk. Dan sumber benda tu adalah sebenarnya biji labu lah. Biji labu, dan diekstrak dapatkan interferon. Dan interferon ni sangat-sangat tinggi sebenarnya teknologi dia. Okay, saintis dia nama dia Dr. Kojima. Dia jumpa benda ni masa dia cari vaksin untuk campak, kalau tak silap saya.
Saya jumpa Dr. Kojima ni pada tahun 2016 saya jumpa dekat Jepun. Saya jumpa. Salam sendiri, saintis yang masa tu dia dah tua dah. Umur dia dah dekat 100 tahun. Dia saintis yang bertanggungjawab jumpa interferon ni. Jadi kalau anda nak dapatkan ni, produk-produk ni, yang penting teknik pengambilan yang betul. Macam mana saya bagi dekat anak, konsisten, teknik dia macam bila nak ambil, teknik nak ambil. So boleh dapatkan daripada kami di Ultimate Vitamin. Klik link yang saya sediakan di bahagian description ataupun boleh WhatsApp saya daripada nombor yang tertera di skrin. Itu saja. Assalamualaikum.